Assalamualaikum. Jadi dalam video kali ini saya nak tunjukkan cara macam mana saya mengajar menggunakan AI. So, dekat sini benda yang saya nak ajar adalah aku nak ajar cara basic menggunakan AI untuk beginner. Buatkan flow content untuk aku buat video sekitar 10 minit. Apa topik untuk aku mula? Saya memang selalu akan treat AI ni macam member je lah. Kiranya kita boleh explain dekat dia guna bahasa apa sekalipun. Dengan cara kita explain tu tak perlu terlalu formal ke apa semua. Straight to the point pun boleh. Ini adalah idea yang sangat bagus. Jangan terlalu technical, fokus pada manfaat. Mula dengan AI text generator. Okay, chatbot. Okay. Alright. So dekat sini cakap dekat hook, mulakan situasi. Pernah tak anda rasa jam nak tulis email? Tak ada idea nak masak apa atau pening nak buat ayat copywriting? Okay. So kat benda ni, cara dia aku boleh letak sahaja dekat second screen ataupun take note dekat mana-mana untuk flow ni. Keluarkan point. Okay. Okey, sekarang aku perlukan poster untuk rujukan mereka. Apa poster infografik aku patut buat untuk mudahkan aku tunjuk pada penonton supaya mereka lebih mudah faham. Video ni untuk YouTube. Jadi saiz gambar poster tu perlu saiz 16:9. Okay. Bagi aku prompt dulu sebelum generate gambar. Okay. So dekat sini kita minta, yelah, untuk mengajar saya perlukan material, iaitu bahan untuk saya mengajar lah. Kalau saya nak pergi edit poster sendiri mungkin akan makan masa. Jadi saya minta tolong Gemini ni. Saya tengah gunakan Gemini. Gemini ni Google punya AI. Kalau kita selalu dengar ChatGPT apa semua tu, Gemini ni dia sama macam ChatGPT. Tak apalah, untuk video next nanti saya explain pasal AI ni. Saya nak tunjuk cara saya guna AI ni untuk hasilkan satu video untuk mengajar, untuk mudahkan. So ini adalah proses dia kalau anda lalui pun. Okey, so kat sini dia dah buat satu infografik. Pilihan 1, pilihan 2. Okey. Kita pun copy saja. Dekat sini kita pilih create image. Kita pun paste. Pap, kita tengok. Okey. Kat sini saya dah tak perlu buat poster. Dia buatkan poster. Dia pun dia sendiri yang apa? Tengok kat sini. Saya pun tak baca tadi apa yang ada. Okey. So dekat sini ini prompt yang dihasilkan untuk diri dia sendirilah. Saya minta tolong dia buat prompt supaya prompt tu sesuai dengan bahan apa, tajuk topik yang saya nak mengajar tu. Okey, kita tengok macam mana. Mantap. Okey, so dekat sini dia guna apa? Konteks siapa, beri peranan. Kemudian seterusnya dekat sini kita tengok action. Apa kita nak suruh dia buat apa? Format macam mana? Lepas tu kita boleh adjust ataupun baiki, perhalusi nada apa semua ni optional. Okay, so ini cara untuk kita dapat yang padu. Seterusnya, ini poster. Fokus pada, okay, ni cara guna AI dengan senang. Yang ni, perbandingan cara salah vs cara betul. Okay, so saya nak juga poster ni. Kalau korang perasan, nampak saiz yang dihasilkan adalah saiz 16:9. Sebab kita minta tadi dia buat prompt yang bersaiz 16:9. Jadi bila saya bagi prompt ni, dia keluar hasil yang bersaiz 16:9. Okay. Dekat dalam Gemini ni, dia memang berbentuk chatbot. Macam kita bersembang dengan orang kan, berbentuk chatbot. Dekat dalam Gemini ni, dia ada function selain daripada kita minta dia ilmu bertulis, ataupun kita bagi arahan yang berbentuk bertulis. Kita pun boleh bagi arahan untuk kita dapat hasil gambar. Dan kita boleh juga minta dia hasilkan video. Kita nak minta dia buat research.
Dan kita nak suruh dia fikir dengan lebih dalam pun boleh. Okay, so ni nampak sub. Okay, so ni cara salah. Dia tunjuk cara salah, cara betul untuk gunakan AI. Okay, so settle. Saya dah ada 2 material. Lepas tu, takkan 2 ni je kan? Berdasarkan idea video yang kau bagi, apa lagi poster yang patut aku ada? So dia akan bagi idea. Sebab dia yang susunkan pada saya kelas ni. Saya minta dia buat kan macam mana flow video untuk saya mengajar ni. Okay, lepas tu daripada apa yang flow yang dia dah buat ni, saya mintalah dia buat poster kan, supaya bolehlah saya tunjukkan juga hasil macam mana poster tu apa daripada infografik, lebih senang untuk orang faham. Okay, so dia cakap kat sini saya kena ada poster ringkasan 3 kegunaan praktikal. Bila nak guna dalam video, paparkan poster ini bahagian 4. Tujuan poster untuk menanam dalam fikiran penonton bahawa AI bukan sekadar berbual kosong, tapi ada kegunaan nyata dalam hidupan seharian. Konsep visual 3 panel bersebelahan. Okay, nampaknya dekat sini dia terus bagi dekat saya prompt sekali, walaupun saya tak perlu minta banyak kali. Sebab dekat atas ni dia dah tahu dah, dia ni mesti nanti dia akan minta prompt, baik aku bagi siap-siap. So dia senang, cepat, adapt. Dia sangat adaptif. Itulah AI. AI adalah machine learning yang dia mempelajari tentang conversation. Dia belajar melalui data. Sebab itulah banyak buka data center sekarang. So dekat situlah dia terkumpulnya data dan penggunaan data tu, macam mana sistem ni menggunakan data untuk dia belajar. Maksudnya dia sebenarnya matematik je. Dia dah berbentuk matematik je dekat sini. Cuma matematik huruf dan data dan knowledge. So keluarlah hasil yang macam ni. Dia ibarat ini 1 tambah 1, keluarlah hasil. Okay, ni keluar berapa hasil dia? 15 lah, contoh lah kan, untuk anda senang faham analogi dia. So saya copy, saya paste. Kita tengok macam mana hasil poster yang seterusnya. Nampak? Dalam video 10 minit ni, kurang 10 minit, 8 minit je sekarang, saya boleh tunjukkan dekat anda macam mana proses saya buat ni. Sangat cepat sebenarnya. Okay, lepas tu poster yang seterusnya. Poster apa lagi yang saya kena ada? Poster 2 dia bagi 2 kat sini. Okay, so kita tunggu dia siapkan dulu satu. Kita standby. Standby. Dia siap je, kita bagi test seterusnya. Okay, nampak? Dah siap 3 cara guna AI dalam hidupan seharian. Lepas tu saya pun minta dia hantar lagi yang terakhir. Okay, so kita dah ada 4 poster. Okay, jadi dekat sini kita tunggu sambil-sambil dia tunggu. Kita nak prompt, berikan aku skrip video ni untuk aku baca dan fahamkan proses penerangan sepanjang video. Okay, 10 minit je kan. So aku kena plan skrip elok-elok. Okay, lepas tu dia akan buat skrip. Kemudian apa lagi? Okay, untuk video ni, kau rasa apa tajuk yang paling sesuai untuk aku post dekat YouTube? Okay, ngam-ngam saya siap buat prompt, dia pun siap buat skrip. Tapi bezalah, dia buat skrip panjang gila, saya baru siap prompt pendek macam ni je kan. So itu adalah beza kita manusia dengan AI. So kita kena fully utilize AI ni dalam kerja kita. Bukan kita tak nak fikir ke apa, tapi kita gunakan dia sebagai mempercepatkan proses kita. Kita tinggal decide je nanti. Okay, macam ni kena ubah apa semua ni. So tetap AI tak boleh replace, tetapi dia boleh memudahkan kita. Orang yang gunakan AI ni akan replace. Contoh hari ni saya gunakan cara ni, orang yang tak gunakan AI agak-agak berapa lama dia ambil masa? 10 minit ke untuk dia siapkan benda ni? Belum tentu dalam masa 3 jam pun siap. Sebab nak fikir skrip lah, nak fikir tu lah, apa semua lah, nak kena pergi edit poster tadi. Nampak siap poster 4 dah, saya siap poster dalam masa 10 minit ni dan skrip lengkap. Ada whole idea. Lepas tu saya tanya dia lagi pula, apa tajuk video yang sesuai.
untuk aku post tajuk video. Oh, dia kenapa Nano Banana Pro? Okey, arahan saya kurang jelas. Saya nak minta dia bagi tajuk, bukan gambar. So ni dia mungkin tersalah faham sebab tadi kat atas ni kan kita banyak minta gambar. So dia ingat kita kena buat gambar. Tak adalah. Dia tak buat gambar. Dia buat tajuk. Okay, so dia bagi banyak pilihan ni kan. Okay, kita tak nak fikir untuk pilih, kita nak minta dia juga. Pilihkan dari yang atas ni yang terbaik untuk aku. Nak satu je. Okay, so dia pilihkan untuk kita tajuk. Okay, so tajuk video dah ada semua skrip dah, tinggal saya shoot saja. So nak tengok macam mana hasil video saya mengajar video AI untuk beginner panduan 10 minit ni. Tengok video tutorial seterusnya. Senang tak? Senang gila. So dah siap, automatic siap 2 content kat sini confirm. So siapa yang nak buat chatbot AI ataupun chatbot yang tukang reply WhatsApp closing customer, saya boleh automate kan. Maksudnya anda dah tak perlu pakai team sale, guna chatbot saja untuk closing sale produk anda. Tarik saja orang untuk datang ke chatbot tu, boleh sama ada Facebook ads ataupun apa, saya boleh hasilkan chatbot untuk anda. Dan satu lagi, saya ada buat servis marketing juga. Kalau anda nak saya runkan ads, pergi ke chatbot untuk closing. Saya juga boleh buatkan chatbot tu. So tinggal bayar saya, bagi modal ads dan bayar servis dengan modal ads je lah. Dan sediakan produk lah, of course lah. Tak ada produk nak jual apa. So saya boleh set upkan Facebook ad, pergi ke chatbot closing, dapat sale. So ni saya dah settle video tentang cara ni. So kalau anda nak belajar video seterusnya, boleh tengok video yang seterusnya.